Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okay, so untuk video kali ni aku nak unboxing pack yang aku order daripada Monster Shop. Okay, so ini pack yang aku beli masa Monster Festa 18 hingga 21 hari bulan 12. Dan ni adalah pack yang diorang buat Monster buat promosi, iaitu apabila kita beli RM80 ke atas, kita akan dapat free Festa Card AR, iaitu hang kasa, tak silap aku lah. Okay, so hari ni alhamdulillah parcel ni dah pun sampai ke rumah aku, dan aku berkesempatan untuk review ataupun unboxing parcel ni lah. Okay, so sebelum tu kalau korang tengok kat depan ni, Monster dah siap lekatkan stiker. Kindly record your unboxing moment. Just suruh kita record unboxing video kita, supaya nanti kalau kad ni rosak ke apa, kita boleh claim ataupun return balik lah dekat Monster. Okay, lagi satu korang tengok sini. Start record before opening. Show parcel, seal and item inside. Save the video if need help. Chat and share us the video. Okay, baca kat sini. Any return and refund claim must be email to support@monster.com within 5 working days after parcel receive. Without any valid video, no claim can be made. So inilah tujuan aku buat video ni sebenarnya, untuk aku reviewkan benda ni, supaya kalau sampai barang yang rosak, kita mudah lah untuk refund ataupun claim ataupun minta ganti rugi lah. Okay, so kat sini aku tengok parcelnya sampai dekat dalam keadaan yang nampaknya, aku pegang nampaknya macam elok lah. Tapi aku tak ada rasa macam ada kotak ataupun something yang something yang melindungi parcel ni. Bila aku pegang, aku rasa macam bubble wrap je. So harap-harap kad Festa yang aku idamkan dengan pembayaran RM80 berada sampai dalam keadaan yang baik lah, harapnya. So kita guntingkan parcel ni. Okay, so aku dapat guntingkan dan kita keluarkan. So ni dia barang dia, hanya dibalut dengan plastik saja. So yang ni aku beli pack Champion Rice, starter deck Papazola, dan lagi satu aku beli pin Tapops, tak silap aku lah. So jom kita guntingkan bubble wrap ni. Okay, so kita gunting. Aku gunting kena elok-elok sikit, sebab dalam ni ada kad AR hangkasa untuk aku review dekat korang. Okay, so harapan aku harap korang yang beli masa event Monster Festa tu, kalau boleh record lah video tu elok-elok, supaya mudah untuk korang claim nanti. Sebabnya aku kalau boleh tak nak lah korang bergaduh dengan pihak Monster sebab dapat parcel dalam keadaan rosak ke apa kan. Sebab kita ada sistem. So harapnya korang boleh lah ikut cara aku. So kita buka cara elok dan kita review cara elok. Kalau benda tu sampai rosak ke apa, kita claim dengan cara yang baik lah. Okay, so ni item yang aku order daripada pihak Monster. So first kali aku beli ni pack Champion Rice. Tapi pack ni aku tak tahulah ada kad AR atau ada kad AR ataupun SR. Selalunya kalau pack macam ni sampai dekat aku tak ada AR, mungkin kad-kad biasa je kot. Okay, so kita try lah buka kod-kod. Adalah Monster tersilap hantar AR atau SR kan. Okay, so ni je ada solotip. Okay, kita buka solotipnya. Okay, jom kita tengok pack apa yang Monster hantar dekat aku. Okay, nice. Okay, so ni pack pertama, pack Boboiboy Nova, Boboiboy Blaze, Mekamato, Kachax, Mega Koncho. Kita dapat yang biasa lah, bukannya AR. Kalau yang AR punya je gambar Gopal dengan Boboiboy masa dah bertukar jadi raksasa raksasa dinosaur. So ni, dan seterusnya pack nombor 7, pack nombor 8. Ni pun pack biasa lah, tak ada rezeki lah untuk pack SR. So kalau pack SR, pack nombor 8 ni je Papazola ni pakai baju super apa, aku tak ingat lah. Okay, so ni kad AR je. Aku tengok daripada belakang, nampaknya macam sampai dalam keadaan yang selamat. Tak ada apa-apa kemek pada kad ni. Dan seterusnya aku beli emblem Monster pin Tapops emblem. Okay, so ni ada logo Monster. Dan ni emblems je. Ni kalau korang pasang dekat
dekat topi lawa tau. Nampak sangat-sangat eksklusif lah. So aku pun tertarik dengan produk ni, so aku belilah untuk aku pasang dekat aku punya topi nanti. Dan ni ada tahun 2025. Pin dia bentuk 3 segi macam ni lah. Dan ni ada tulisan TAPOPS, Tapops. Dan ni ada logo huruf T. Dan ni pin dia cucuk macam ni je lah. Dia cucuk macam ni. Okay, so next aku beli starter deck Papazola Game On starter deck. So starter deck ni aku dah review dah dekat video aku. So kalau korang beli starter deck ni boleh hasilkan poster lah macam yang ada dekat belakang kotak ni. Ni ada kad tambahan, ada kad Osum, ada arena mat dan macam-macam lagi lah. Okay, so yang aku nak review kan adalah inilah dia, pack AR ataupun kad AR untuk Monster Festa Championship. So kita kena buka dululah. Okay, so kita tengok adakah kad ni berada dalam keadaan baik. Nampaknya okey. Cuma ada nampak macam kemek sikit dekat sini. Okay, so jom kita tengok pack AR Monster Festa Championship adalah kad tok kasa AR. So ni ada rupa tok kasa dia tengah pegang Ocobot. Dan di belakang ni ada Hangkasa dan Retaka Ultra. Kad nombor 32. Dan efek kad ni kita tengok efek dia. Pilih 4 kad dari deck pihak lawan dan letakkan kad tersebut di zone kalah. Efek yang best. Dan color illustration color je. Ni ada logo Championship 2025. Nyawa 120, serangan 140. Ada AR, ada bintang 5. Dan ni ada tulisan tok kasa. Dan kita pergi kepada Hangkasa. Ni Hangkasa dia. Dan ini Retaka Ultra. Dan ini tok kasa tua. Tok kasa tengah pegang Ocobot. Ocobot dia pun tengah macam nak di repair. So kad ni sangat-sangat eksklusif. Dan cara korang dapatkan kad ni adalah dengan membeli pembelian sebanyak RM80 di live TikTok Monster. Dan kad ni sangat-sangat limited edition. Siapa yang cepat bayar, dia lah yang akan dapat kad ni. Memang susah nak dapat. So ni antara koleksi aku yang aku akan simpan sebagai kolektor. Okay, so aku tunjuk lagi kilat-kilat je, sangat-sangat cantik guys. Dan tok kasa ni kalau korang tengok nampak dia tengah tutup mata. Dan aku nampak ada lubang hidung 2 besar, lubang hidung kan. So, memang sangat-sangat cantik. Dia punya api warna hijau. Api warna hijau. Ni ada logo Festa 2024-2025 nombor 32. Okay, so sangat-sangat cantik. Aku memang tak boleh move on lah tengok kad dia. Memang lawa. Okay, so alhamdulillah kad ni berada dalam keadaan yang selamat. Tak ada apa-apa kerosakan. Dan starter deck ni pun sampai dalam keadaan yang ada koyak sikit lah. Aku tengok kat sini, dekat bucu je ada koyak sikit. Dan starter deck ni tak tertutup rapat. Dia macam terbuka sikit. Okay, so tak ada apa koyak. So ni ada kemek sikit. Okay, belakang semua. Ni pun belakang ni ada kemek sikit lah. Sebab tak letak kotak kan. So jadi macam ni lah. Okay, so harapan aku harapnya Monster dapat perbaiki lah packaging ni. Sebabnya risiko tau kad ni, sebab kad ni kad limited edition. Kalau sampai dalam keadaan rosak tak syok lah untuk kalau pembeli kan. Kalau pembeli dapat dalam keadaan ni nampak macam tak syok lah. Okay, so aku rasa itu saja video aku yang aku dapat reviewkan untuk video aku kali ni. So korang yang tonton video aku jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di next video. Wassalamualaikum.